Oh, bungkus. Semua dah siap bungkus dah. Ya betul, kita Okey. siap bungkus. Aha. Dalam satu bungkusan tu ada 25 Okey. 15 ayam, 10 daging. Okey, berapa ringgit tu bang? Satu bungkus tu harganya RM30. Menarik sate penjara ni. Assalamualaikum bang. Sate penjara bang Ya betul bang. Saya jual sate penjara. Saya jual di sini secara bungkus. Semua dah siap bungkus dah. Ya betul, kita Okey. siap bungkus. Aha. Dalam satu bungkusan tu ada Okey. 15 ayam, 10 daging. Okey, berapa ringgit tu bang? Satu bungkus tu harganya RM30. Ya betul. Alhamdulillah. Kita disertakan 2 biji nasi empit. Lupa tak kata. Oh, dapat sekali nasi empit. Orang kata hidangan lengkap lah untuk sate. Ada Okey. nasi empit, ada satenya, ada nasi empitnya. Okey, je bawang dengan timun ada? Ada? Oh, sekali memang. Memang orang kata set lengkap untuk Memang sate. Kenapa nama sate penjara bang? Sebab dia bersempena dengan lokasi gerai kami yang berhadapan dengan Muzium Jara pada Ilik. Oh, ya ke? Abang kiranya abang staff ke ejen ke macam mana? Okey, saya ejen kepada sate penjara ni. Berapa tahun dah bang abang menjaga dalam kereta ni macam ni? Okey, saya dah start daripada tahun 2021. Jadi 2021. jadi dah sampai 4 tahun dah saya bertapak kat sini. 4 tahun 4 tahun bertapak kat sini. Saya tengok sate penjara ni daripada 1980-an ni. Ya betul bang. Orang Melaka dah sedia maklum dengan sate penjara ni lah. Orang Melaka mesti tahu. Kami tahu lah. Abang setiap hari kat sini ke? Ya betul. Kecuali hari Isnin sahaja daripada pukul 4.30 hingga ke malam lah. Pukul 10 malam. Mana nak support abang punya Abang Hanif tadi kan? Ya betul. Abang ni sate penjara dia buat berniaga dalam kereta. Konsert je tiap hotel. Depan tiap hotel tepi jalan. Abang ni ada kat sini setiap hari kecuali hari Isnin, betul bang? Betul. Alright.